Okey cikgu, video kali ni saya akan share macam mana nak buat atau menjana RPH RBT tingkatan 2. Ini contoh RPH yang saya telah jana. Okey. Kemudian saya nak tambah satu lagi RPH iaitu RBT. Klik pada tambah RPH. Okey, kemudian saya pilih minggu lah. Minggu yang berkaitan dengan kita lah. Minggu pertama, minggu kedua, macam sekarang ni contohlah minggu ketiga. Pilih minggu ketiga. Tarikh RPH cikgu. Boleh edit kemudian. Contoh saya nak buat 11 bulan. Okey, kemudian masa mula dan masa akhir. Masa pun boleh cikgu tambah kemudian. Boleh edit kemudian. Kelas pun cikgu boleh edit kemudian. Okey. Kemudian kelas saya buat contoh cemerlang tingkatan satu lah. Saya nak buat RBT tingkatan 1. Ada RBT tingkatan 1. Okey, ada. Dia ada banyak subjek. Cikgu pilih RBT. Okey, tajuk topik contoh saya nak buat 2.0 pengurusan projek SK SP. Okey, automatik siap RPH cikgu. RPH cikgu dah siap. Objektif, kriteria kejayaan. Okey, aktiviti seindaksi. Okey, kemudian langkah 1, langkah 2, langkah 3 dan penutup semua mengikut standard pembelajaran terbeza PAK 21. Kemudian di bawah ni ada elemen menentang kurikulum. Okey, cikgu boleh pilih lah drop list ni. Okey, boleh pilih mana-mana. Okey, kemudian di catatan ni cikgu letaklah. Cikgu boleh tambah kemudian catatan ni, jangan risau. Kemudian refleksi, cikgu tulis kat sini refleksi contohnya 37 daripada 42 orang murid. Okey. Pelajar dapat menguasai pembelajaran yang diberikan. Okey, dah siap. Cikgu boleh edit. Tak ada masalah. Kalau ada yang nak edit, boleh edit. Kalau tak ada, pastikan dah siap. Semua dah lengkap. Klik butang simpan. Simpan RPH. Maklumat telah berjaya disimpan. Kemudian RBT ada kat sini. Tapi cikgu mungkin nak tukar tersilap hari Isnin. Cikgu boleh drag kat sini, tarik kat sini. Cikgu boleh ubah. Kalau jadual dah berubah, bertukar apa semua, cikgu boleh ubah. Drag and drop. Drop and drag je. Kalau nak ubah balik, drag balik. Okey, kemudian kita nak tengok paparan macam mana kan. Jadi klik pada cetak, papar RPH. Okey, dah siap. Ini RPH RBT. Ni contohlah. Siap dengan ni. Ini adalah English. Jadi cikgu boleh cetak, boleh simpan dalam Google Drive lah. Boleh hantar ke link delima lah. Itu saja daripada saya. Sekian, terima kasih.